Ketua Puan Naimah Abdul Khalid tampil menafikan terlibat dalam sebarang bentuk usaha menggulingkan kerajaan seperti yang didakwa pihak tertentu. Isteri kepada bekas Menteri Kewangan, Allahyarham Tun Daim Zainuddin itu menegaskan, tuduhan berkenaan bukan sahaja tidak berasas, malah melucukan dan langsung tidak masuk akal. Beliau berkata, cubaan mengaitkan dirinya dengan pendedahan laporan media antarabangsa, Bloomberg melibatkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki adalah tidak bertanggungjawab serta menghina kredibiliti pengamal media. Dalam pada itu Naimah menegaskan, beliau tidak pernah terlibat, apatah lagi mempertimbangkan atau menyokong sebarang usaha menjejaskan kestabilan kerajaan yang dipilih rakyat. Dalam masa sama, beliau enggan mengambil kredit terhadap pendedahan laporan media berkenaan, sebaliknya menegaskan ia adalah hasil kerja kewartawanan pihak lain yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut.